rakyat tak tahu macam mana kerajaan yang ada ni, sebab kerajaan yang ada ni bukan kerajaan yang rakyat pilih. Tuan pilih Anwar Ibrahim bermenteri ke? Tak. Kerajaan yang ada ni bukan kerajaan yang rakyat pilih. Undi Perikatan Nasional antara undi tertinggi, tapi tak cukup bentuk kerajaan. Maknanya sentimen rakyat ialah kepada Perikatan Nasional, tapi tak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam berpaduan, salam Malaysia Madani, dan kita bertemu lagi saudara. Selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam di seluruh dunia dan juga di Malaysia ini saudara. Dan tadi telah saya lihat video ini berlega-lega di FIP saudara. Dan saya pada bulan puasa malaslah untuk berpolitik sangat. Takut mulut saya akan membuatkan puasa saya menjadi kurus saudara. Dan apakah daya saya saudara, saya cuba yang terbaik, tak akan menghina, tak akan buat provokasi yang bodoh yang boleh menyebabkan puasa kita semakin tidak sihat saudara. Dan apa yang anda dengar tadi adalah minda daripada pihak pembangkang saudara. Apa yang mereka tak puas hati adalah berkenaan mereka yang telah pun cukup jumlah, mereka mendapat sokongan besar daripada rakyat semasa selepas PRU ke-15 yang lalu, tetapi mereka tidak dapat memerintah, dan sebab itulah mereka melompat-lompat sampai hari ini saudara. Rupa-rupanya angka bagi dunia walaum dan juga dunia kita berbeza saudara, seperti dunia bunian dengan dunia alam manusia saudara. Bagi dunia walaum, angka yang lebih kecil sebenarnya lebih besar bagi alam mereka saudara. Angka 74 itu lebih besar daripada angka 82, dan dunia walaum rupanya terbalik saudara. Dan sebab itulah Tuan Guru mereka telah melakukan kata-kata, sudah cukup jumlah sudah cukup. Ya saudara, kata-kata dunia daripada dunia lain saudara. Dan sebab itulah sampai hari ini mereka masih tidak berpuas hati, dan mereka mengatakan mereka mendapat sokongan yang lebih besar, dan sepatutnya Tuan Guru mereka yang menjadi Menteri bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan minoriti daripada rakyat. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak disokong oleh rakyat. Yang disokong oleh rakyat adalah golongan-golongan 74 itu saudara. Itu yang kita perlu belajar saudara hari ini, bahawa dalam dunia walaum jumlah 74 sebenarnya lebih besar daripada 82 saudara. Jadi janganlah berkecil hati, janganlah marah pada mereka kerana dunia mereka berbeza dengan dunia kita. Hormati keputusan mereka dan hormati keadaan dunia mereka, kerana itu adalah kenyataan yang perlu kita terima. Dan sekiranya mereka melompat-lompat kerana mereka mendapat sokongan, jadi dalam dunia kita katakan